Assalamualaikum. Hari ini untuk video kali ni kita nak tunjuk cara masak pucuk paku. Kalau sebelum ni kita cari pucuk paku kan. Jadi kali ni kita dapatkan pucuk paku segar. Kita basuh bersih-bersih. Kita potong bawang putih, bawang merah dan juga cili. Cili ikut cita rasa masing-masing. Kalau suka pedas kita letak banyak-banyak. Tapi jujurnya saya bagi tahu kalau pucuk paku goreng ni memang sedap kalau letak cili banyak-banyak. Rasa pedas-pedas itu memang sangat-sangat sedap. Okey dah. Nak buat comel. Okey, panaskan minyak dalam kuali. Dah. Kita letak sedikit sahaja sesuai dengan jumlah pucuk paku kita. Bila minyak dah betul-betul panas, kita masukkan bawang merah, bawang putih dan juga cili yang telah dipotong. Simple-simple saja, cara masaknya sangat mudah, campak sahaja. Kita tumislah sampai naik bau wangi. Okey, pas. Ikan bilis. Okey, kemudian masukkan sedikit ikan bilis. Saya letak sedikit sahaja. Nak ambil rasa ikan bilis tu, menjadikan rasa dia lebih masing-masing sedap-sedap. Sesuai dengan pedas-pedas. Okey, kemudian kita letakkan telur. Kita pecahkan telur. Telur ni kita tunggu dia macam masak sikit ataupun kering sikit baru kita kacau-kacau dia. Sebab kita nak tekstur dia tu masih ada kasar-kasar. Kemudian letakkan sedikit serbuk kunyit. Sedikit sahaja. Serbuk kunyit ni bagus sebenarnya sebab dia bertindak sebagai anti-inflammation, terutama kalau kunyit hidup. Maknanya kunyit yang kita beli yang segar tu kita tumbuk. Itu lagi bagus. Okey, nampaknya dia dah naik warna kuning lagi berseri kita punya color masakan kita ni. Okey, bila semua dah masak, kita pun masukkanlah pucuk paku sebab pucuk paku ni last. Sebab dia kan sayur yang banyak daun, so sekejap saja dia akan layu. Okey, balik-balikkan kacau-kacau biar sebati semua bawang, bilis, cili, telur. Okey, kalau rasa macam masakan kita tu terlalu kering, agak kering, kita boleh letakkan sedikit. Pakai es pun. Okey, dia pakai ke? Okey, dah masak pun. Sekejap saja. Boleh masukkan ke dalam bekas untuk dihidangkan. Pause dulu, Mas. Pause dulu. Okey, siap.